kan ada post video mencari lelaki yang tolong carikan phone kuntum yang jatuh dalam sungai, dalam tasik. Dah jumpa belum? Dah jumpa, tapi kita orang masih belum jumpa depan-depan lah sebab ada kesangan masa. Okey, jap. Macam mana phone tu boleh jatuh dalam tasik? Phone jatuh dalam tasik, sebenarnya dekat phone saya ni ada kitchen. Okey. Saya lupa masukkan tangan dalam kitchen phone tu. And then saya lepas phone macam tu je. Ya. Tangan dah masuk dalam kitchen. Tapi dia terjun tu sebab dia memang ada buat kerja part time kat situ ke memang dia willing untuk terjun? Dia tengah ajar budak main kayak. Oh. So saya nampak dia macam, abang, tolong. And then sambil dia berenang tu, dia jerit, akan diselamatkan. Oh, Itu tak ada